Pasukan Versatile kita lihat akan menggunakan jersey merah berbelangkan hitam. Seakan-akan baju AC Milan 2007. Manakala untuk pasukan Versatile versus 5 akan menggunakan jersey berwarna putih berbungakan sakura. Jadi kedua-dua pasukan apa dipatahkan oleh pertahanan pasukan versus 5. Mana Bek Daddy? Ni kan? Ni? Sekarang ni Versatile macamkan serangan. Lepas. Satu cross. Pecahan. Satu try. Sekarang ni versus 5. 5. Terus di ujung sana, switch on. Try. Baton. Sebentar tadi. Sebentar datang lagi. Itu dia. Gol pertama yang dihasilkan oleh pemain ini. Dan itu dia. Gol penyamaan untuk pasukan versus 5. Jabatan. Dan itu dia. Gol yang kedua. Terima kasih ada penonton-penonton yang sudah hadir ke dalam visual streaming. Jangan lupa subscribe channel ini. Kalau ada apa orang cakap, ada tersalah kata, tersalah silap kan, terima kasih.